Baik, saya akan terangkan langkah mudah untuk memohon EISBN. Pertama, boleh pergi pada Google dan typekan Perpustakaan Negara Malaysia ataupun Google saja PNM dan enter. Pergi ke laman Sesawang Perpustakaan Negara Malaysia. Okey, pergi ke bahagian depository dan anda perlu mendaftar sebagai penerbit persendirian. Okey, boleh klik pendaftaran penerbit persendirian ya. Dapatkan dulu dan isikan detail lah bagaimana untuk mohon ya. Dia perlu upload IC dan sebagainya. Ikut saja. So setelah mendapat kelulusan baru anda log masuk. Okey, sebagai contoh saya dah pun mendaftar. Okey, kita log masuk. Ingat password yang kita gunakan untuk log masuk. Okey, kemudian apa yang anda perlu buat ialah pergi ke bahagian permohonan ISBN. Okey, di bahagian ini ya, permohonan ISBN tunggal. Jadi di sini perlu masukkanlah judul dan sebagainya, isikan detail dan mohon dan submit bagi memohon EISBN. Sekiranya hendak tahu secara detail, boleh dapatkan buku 5 langkah mudah terbit buku sendiri. 5 langkah mudah terbit buku sendiri. Di dalam buku ini diceritakan detail step by step, langkah demi langkah beserta gambar. Jadi boleh follow bagi memohon EISBN.